A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, diri hadirat yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini, pagi yang mulia, di bulan yang mulia, yang di hari-hari yang juga yang paling utamalah, afdal al-ayyam min Ramadan, hari yang paling afdal dalam bulan Ramadan adalah 10 akhir lah, iaitu di mana malam di antara 10-10 ini kemungkinan ada apa? Kita mencari malam yang paling bernilai lah, iaitu Lailatul Qadar. Jadi inilah waktu puncak bagi Ramadan. Jadi bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat sama-sama juga kita isi masa-masa yang penting ini untuk terus menyambung daurah kita surah Yasin, menyambung daripada topik kita lah yang ketiga. Topik 2 sebelum ni cerita kisah Ashabul Qaryah. Jadi kita dah habis kisah Ashabul Qaryah, iaitu seorang lelaki yang kisah penduduk negeri yang didatangi oleh berapa rasul? 3 rasul. Mula-mula 2, kemudian 3. Apa yang mereka buat? Kesalahan mereka pertama, mereka melakukan syirik, kufur dan maksiat kepada Allah negeri tersebut. Lalu Allah utuskan rasul sebagai rahmat Allah. Datangnya orang-orang yang memberi peringatan dalam satu tempat, maknanya apa? Menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala memberi rahmat pada tempat tersebut. Jadi selagi mana tempat itu ada orang yang datang memberi peringatan, kita kena ingat ini adalah merupakan rahmat Allah. Dan bila tempat tu tak ada, menandakan apa? Itu musibah. Bila tempat tu tak ada langsung peringatan daripada Allah, orang yang datang ajar Quran, menyampaikan ayat-ayat Allah, maka itu tanda musibah. Walaupun tempat itu penuh dengan kemewahan, Jadi kemudian saya dah bagi kronologi dia, ada berapa? 20 kan? 20 kisah dia lah. Inilah kronologi ni, 2 ni. Jadi kita tengok kat situ Allah mengutuskan 2 orang rasul ke dalam sebuah negeri yang telah rosak akidah akhlak dia. Maksudnya mereka melakukan kesyirikan, membuat kekufuran dan juga maksiat kepada Allah dalam pelbagai lah kerosakan. Lalu ditentang oleh penduduk negeri kedua-duanya. Lalu Allah hantar rasul yang ketiga bagi menguatkan hujah. Jadi ini rahmat Allah. Jadi setelah datang 3 rasul, mereka masih ditolak dengan alasan apa? Rasul tersebut hanya manusia biasa, tak ada apa-apa kelayakan. Jadi ini antara punca ditolaknya peringatan kerana apa? Sombong lah dan hasad kepada orang yang datang membawa kebenaran tu. Sombong dan hasad. Maka inilah punca kebenaran, walaupun benar, ia akan tetap akan diterima. Ini penyakit yang berluasa pada sejak zaman Nabi Adam lagi bermulanya, iaitu iblis, sehinggalah tumpah kepada perangai tersebut kepada anak Adam, anak cucu Adam. Lalu mereka menolak sepenuhnya kerasulan dengan menuduh rasul tersebut pendusta. Jadi mereka tuduh semua rasul ni datanglah 3 dengan bawa benda yang sama, semua dia kata dusta. Namun para rasul tetap dengan menegaskan dengan apa yang mereka bawa, dengan ilmu tentang kerasulan yang datang daripada Allah melalui wahyu tu, dengan jelas, tanpa sedikit pun apa? Ada tak rasul tu cela dia orang? Tak ada. Kalau kita baca dalam surah Yasin tu, daripada ayat 13 sampai ayat 40 kan, 30 lebih tu, tak ada langsung celaan daripada rasul tu kepada mereka yang cela rasul.
Kemudian kenapa? Kerana tugas Rasul hanyalah menyampaikan kebenaran. Itulah tugas pendakwah. Jadi tugas kita semualah, tugas orang Islam menunjukkan akhlak yang terbaik. Sebab itu ada nabi-nabi yang, kalau kita tengok dalam hadis para nabi, contoh ini kan, Nabi cerita pada sahabat akhlak Nabi, akhlak pendakwah sebenar kan. Ka'anni anzuru ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya. Kata Ibnu Mas'ud, dia kata, aku seolah-olah aku pernah melihat Nabi menghikayatkan cerita tentang nabi-nabi kepada umum, kepada para sahabat dah, kepada masyarakat. Nabi cerita. Nabi ni kan pendakwah, Nabi ceritakan apa yang kena pada nabi-nabi terdahulu. Antaranya darabahu qaumuhu, kaum dia memukulnya, fa'admahu, lalu memijaknya, fahuwa yamsahud dam, sehinggalah wajah dia berdarah, lalu dia usap muka dia yang berdarah tadi. Nabi-nabi tu usap muka dia. Apa dia kata? Lalu dia berkata, wa yaqulu rabbi ighfir li qaumi. Dia dah kena pijak, dah kena pukul. Lalu apa Nabi tu kata? Wahai Tuhanku, ampunkanlah kaumku, fa innahum la ya'lamun, semua yang mereka tak tahu. Dah kena pijak, dah kena pukul, tapi buat apa? Doakan kaum dia, mohonkan keampunan untuk kaum dia. Subhanallah, ini akhlak yang luar biasa. Jadi inilah tugas pendakwah yang dicontohkan oleh para rasul ni. Sebab tu mereka tak ada cela caci maki, tak ada caci maki dalam hal ni. Lalu para rasul dianggap pembawa malang kan. Mereka kata, inna tatayyarna bikum, kamu ini kerugian sebab kamu datang. Dulu kami bebas boleh buat apa saja, datang kamu macam-macam tak boleh buat kan. Lalu dia ugut, kalau kamu tak berhenti buat ni apa, kami akan rejam dan seksa sehingga mati. Ini ancaman mereka pula. Jadi lalu tegas para rasul tu, ada tak dia takut dengan ugutan? Tak. Inilah keberanian para rasul juga. Para rasul juga tegas menjawab, semuanya kerugian sebenar ialah syirik dan sesat yang berada dengan mereka, kerana hal tersebut menjerumuskan mereka kekal dalam neraka. Jadi Rasul tu balas, inna tatayyarna bikum. Kemudian para rasul kata apa? Semuanya kecelakaan itu sebenarnya ada pada kamu sendiri dah. Mereka sendiri yang membawa kebinasaan kepada diri mereka, bukan para rasul tu. Jadi rasul ni nak selamatkan dia daripada azab, tapi mereka sendiri yang sebenarnya menjerumuskan diri dalam azab. Dan kemudian para rasul tegaskan kenapa mereka ugut, sedangkan mereka ni datang membawa peringatan. Inilah sunnatullah. Sentiasa akan ada orang yang datang bawa peringatan, memang akan ditentang. Tapi kena jelas peringatan apa? Daripada Allah. Kadang-kadang kita rasa betul tu saya bawa peringatan, tapi tak bawa Quran pun, bukanlah tu. Kadang-kadang ditentang sebab lain kan. Tapi kita kena tengok jelas peringatan yang dibawa oleh Rasul ni ialah wahyu Allah tu lah. Itulah juga tugas kita semua. Jadi dengan sebab ugutan mereka tu lah, ketika inilah mereka melampaui batas dan layak untuk diazab oleh Allah. Jadi setelah itu tak berhenti lagi. Adakah Allah hentikan, Allah terus balas azab? Dah boleh kena azab dah. Mereka dah ugut Rasul, dah nak bunuh dia. Boleh tak kena azab dah masa tu? Boleh. Tapi tiba-tiba mereka selamat lagi dengan kedatangan siapa? Lelaki tu. Inilah dia. Lelaki nama dia siapa? Habib An-Najjar. Lelaki ni datang ajak supaya mereka ikut Rasul-Rasul tu semua. Dengan membawa hujah-hujah dia lah yang jelas. Ni kita skip sikit. Kemudian akhirnya lelaki tu pun dibunuh. Dia kata setelah dia bagi hujah kepada kaum dia tentang suruh ikut Rasul, dan dia beritahu kenapa kena ikut Rasul tu, lalu dia kata, kerana itulah aku yakin dan aku beriman. Dia kata kat sini. Yang ditegaskan dia menyokong Rasul tu dalam keadaan dia ni seorang diri. Maknanya dia ni juga tak takut dibunuh oleh kaum tu. Dan disebabkan itulah lelaki ini beroleh syurga dan rahmat Allah, disebabkan tekadnya, dia punya keberanian dia tadi. Jadi ingatlah, keberanian dalam menyampaikan kebenaran itulah menyebabkan salah seorang mungkin tinggi darjatnya, walaupun amalan ni tak banyak kan, walaupun amalan ni sikit, biasa-biasa, orang tu tak pandang dia, tapi dia berani sampaikan kebenaran walaupun dia bukan siapa-siapa. Macam Habib An-Najjar ni, tengok apa, Allah angkat terus darjat dia di syurga.
Kadang-kadang kita banyak apa dia? Ibadah banyak nampak sampai orang pun tengok, oh dia ni ahli syurga. Kan? Tengok-tengok apa? Penakut ni. Tak pernah pun cakap kat orang, nampak maksiat apa benda pun senyap je. Quran ni sedang ditinggalkan, tak ingatkan pada orang. Kemungkinan tak tahu lagi nasib kita. Tapi ini dah pasti dengan apa? Dengan dia punya jihad. Inilah kerja Nabi yang sebenar, iaitu dakwah sampaikan. Jadi sebab itu barangkali walaupun orang tu banyak ibadah, tapi maksiat keliling dia dan dia tak pernah cakap, kemungkinan dia boleh masuk syurga ke masuk neraka? Soalan saya. Banyak ibadah, tadi dah malam tadi dah tahajud semua kan, tapi kemungkaran kat depan mata, dalam keadaan kebaikan sedang ditinggalkan, Al-Quran sedang tinggal, tapi tak pernah cakap, agak-agak lah. Boleh tak kemungkinan tak dapat masuk syurga juga? Berani tak? Tanya soalan Kita solat banyak, tak pernah buat maksiat, betul tak? Semula ibadah kita buat malam tadi pun, bangun malam semua, tak pernah buat apa-apa, semua baiklah. Tak pernah makan yang haram kan, puasa tak tinggal, okey. Tapi agak-agak lah kan, kemungkinan besar confirm masuk syurga ke, ataupun boleh masuk neraka juga? Apa dalil dia? Cuba buka surah 5. Surah 5 ayat ni. Sekejap 60 ke 70 sekejap. Okey, ayat surah 5 ayat 79. Ayat 79. Jadi ayat ni Allah cerita tentang orang yang kaum yang dilaknat. Mereka ni bukan, ni orang Islam. Siapa Bani Israel ni? Mereka ada kitab Allah, ada Nabi Allah, tapi Allah laknat dia juga. Allah laknat dia juga. Allah kata dia juga buat maksiat. Padahal ini cerita tentang orang yang tak buat maksiat. Yang ni yang masukkan yang dilaknat ni yang tak buat maksiat. Kalau baca tafsiran ni, dia okey je. Tapi sebab apa? Sebab apa dia tetap termasuk macam ahli maksiat juga. Zalika bima asau. Ini sebabkan mereka derhaka maksiat dan mereka melampaui batas. Kenapa Allah kata juga mereka ni ahli maksiat walaupun tak buat maksiat? Sebab apa? Sebab ni mereka memang buat baik, tak buat jahat, tak makan haram, tapi orang kawan dia buat makan haram, tapi dia cakap tak cakap. Dia rakan subhat, sama je, tak ada beza. Ni yang kena laknat. Faham? Sebab tu kita rajin solat dan kita rasa kita masuk syurga dalam keadaan keliling kita semua sedang buat apa? Sedang berjalan ke neraka. Kita buat tak tahu je. Proses. Boleh. Kurang-kurang kita ada usaha tak? Tak, ayat ni sekarang nak ingatkan kita rasa syok sendiri ke rasa takut? Banyak tak kerja kita tak buat. Penting tak rasa tu? Kalau kita tak rasa apa-apa, kita rasa kita dah syurga, agaknya kita mana lagi bagus. Mana kita kena tegur lah. Kena cakap. Quran tak faham, kena cakap. Ke tak kena? Kena ingatkan tak? Jumlah belajar ni. Orang tak datang kelas tetap tak nak datang, tetap sibuk dengan dunia. Kena ingatkan terus tak? Ke kita nak jaga hati dia? Ataupun kita nak apa dia? Apa yang sebenarnya kita nak jaga? Faham? Inilah ni, sebab itulah Habib An-Najjar dengan kita, Habib An-Najjar tu dengan kita kan, mana lagi teruk dari sisi keperluan hidup dan dari sisi pangkat dan dari sisi kelebihan yang Allah bagi, mana lagi hebat? Habib An-Najjar ke kita? Habib An-Najjar surah Yasin kan kita belajar kan, dia datang dari mana? Dia datang dari hujung kampung. Dia siapa? Dia datang dari ujung kampung, dia jumpa siapa? Dia datang dari ujung kampung kan? Dia jumpa siapa? Dia jumpa golongan apa? Golongan bangsawan, orang kaya yang tadi nak bunuh Nabi.
Dia datang kepada orang yang nak bunuh Nabi. Dia siapa? Dia orang miskin, tukang kayu yang duduk kampung jauh mana, tak ada apa-apa pun dia. Serba tak ada apa-apa. Tapi dia berani tak datang. Faham? Dan dia datang untuk apa? Untuk beritahu kan amal ma'ruf nahi mungkar. Lepas dia datang, dia buat apa jadi kat dia? Terus mati. Tapi itulah sebab dia masuk syurga. Faham tak? Okey, kita pula, kita nak datang kat golongan bangsawan ke yang akan bunuh kita kalau kita cakap? Berapa ramai dah terbunuh sebab cakap kebenaran kat sini? Ada? Cakap orang, jomlah datang faham Quran, kawan tu merajuk kau ni asyik ingatkan aku je, ada tak kena bunuh? Tak ada kan? Lepas tu tak cakap dah. Jadi kita belum kena bunuh lagi, tapi kita tak berani kan? Maknanya apa? Sebab tu, tapi korang-korang kita buat tak? Kenapa kita kena buat juga? Sebab tu lah nak banding kita dengan Habib Najjar ni, yang sebenarnya berkapasiti dan ada kekuatan untuk buat macam kerja dia tadi. Kita ke dia? Banding dia dengan kita. Faham? Yang ada kapasiti untuk mampu sampaikan kebenaran, nak ajak orang tadi, nak ajak ikut Rasul tu, berbanding dengan Habib Najjar ni, kita ke dia? Faham tak soalan? Tak faham? Okey, kita apa ada? Kita ada rumah hebat kan? Kita ada pangkat, kita ada orang kenal kita kan? Habib Najjar siapa kenal? Tak ada kenal. Dia ada duit? Tak ada. Dia ada apa-apa kekuatan, tapi dia berani tak sampaikan? Okey, sekarang tanya soalan. Berbanding kita dengan dia, mana yang lebih berkapasiti mampu untuk sampaikan berbanding dia? Kita ke dia? Kita lah, kita. Tapi kita berani tak macam dia? Jadi pokok pangkalnya bukan tak boleh buat, tapi pernah. Itu je pokok pangkal je. Sebab tak? Nak jaga sesuatu. Itu kita. Sebab tu kalau semua orang sikap macam Habib Najjar ni, agak-agaklah hebat tak? Masyarakat mesti hebat. Tapi semua orang sikap, walaupun baca Yasin banyak kali, tapi satu pun Habib Najjar ni tak muncul. Tak lahir pun Habib Najjar. Walaupun baca Yasin beribu-ribu kali dah, setiap minggu baca Yasin, tapi satu pun watak Habib Najjar zaman sekarang ada tak? Tak ada. Watak pemberani macam Habib Najjar tak ada. Walaupun harta banyak, pangkat ada. Kita dengan ada pangkat, kalau kita cakap lagi orang dengar ke tak? Lagilah orang dengar. Habib Najjar ni siapa nak dengar dia? Tapi dia berani tak? Kita ada pangkat semua tapi tak berani cakap. Maknanya apa? Itulah saya tanya tu. Faham tak? Jadi maknanya lepas tu dia masuk apa? Dan kita kalau pergi, kita tahu tak kita mungkin bakal dibunuh? Tak. Dia ni tahu tak risiko dia? Tahu. Tengok dia pergi. Kita macam mana? Ada kena bunuh? Tak ada pula. Tapi kenapa tak buat? Contohnya, cuba bayangkan. Faham dah soalan saya? Sekarang dah faham dah? Kita contohnya guru, kita contohnya siapa lagi? Orang yang akan didengar punya, walaupun kan orang akan, tapi kita tak berani ajak. Jadi kita kena malu tak dengan Habib Najjar yang kita baca surah Yasin? Kena malu lah, kena malu. Itulah dia. Dah faham soalan sekarang? Faham tak? Itulah kita. Jadi apa kedudukan kita dengan Tuhan, nanti kita tengok lepas mati. Sebab Al-Quran ni jelas. Al-Quran lah, bila kita tadabbur Quran barulah kita boleh cakap macam ni. Kalau saya cakap tanpa buka Quran, semua setuju tak saya cakap? Ustaz ni pandai-pandai, betul tak? Tapi bila kita baca ayat Quran, sekarang saya cakap semua terima tak? Terpaksa terima sebab ni ayat siapa? Ayat Allah. Itu beza dia. Maknanya punyalah kita ni nak jaga dunia kan, betul tak? Kita cinta akhirat tak sebenarnya? Cinta ke tak sebenarnya? Kita dengan Habib Najjar ni mana lebih cinta akhirat sebenarnya? Kita ke dia? Dia lah, tengok dia buat apa. Itulah kita. Betul tak? Ya Allah. Jadi sebab Allah kata, Allah bagi amalan dalam surah Al-Maidah. Kita kena baca dua ayat. Habib Najjar tadi sikap dia macam tu, walaupun dia mati, tapi itulah keuntungan besar. Kan? Dia mati terus. Kita tak mati-mati pun. Bahkan harta kita pernah hilang tak sebab kita nak sampai kebenaran? Ada tak orang rampas harta kita sebab sampai kebenaran? Tak ada. Sahabat Nabi nak dakwah, nak sampaikan, harta dia hilang tak? Hilang sampai kena seksa kan? Kita ada kena seksa. Tapi kenapa tak cakap? Itulah dia, kita kena fikir. Itulah nak ajar kita seperti ni, dah tadabbur. Tapi kalau kita baca Quran, okey, semua baik, alhamdulillah, dapat pahala je kan, elok je kan, semuanya bahaya, dalam bahaya, semuanya dalam bahaya.
Faham? Jadi Allah kata apa? Ni surah 5 ayat 79. Kenapa kaum ni Bani Israel yang dia bukan ahli maksiat, tapi Allah kata dia macam ahli maksiat. Sebab mereka tak larang sesama sendiri, tak tegur pun, tak bagi tahu pun. Ini sepatutnya tak bagi tahu. Dalam tafsir dia kata apa? Mula-mula dia bagi tahu. Dia cakap kat kawan dia, ni tak betul, jangan buat. Kamu, dia suruh, jomlah taat, buatlah benda ni, buatlah kebaikan. Dia ajak buat kebaikan. Kawan dia buat apa? Buat tak tahu je. Besok jumpa lagi, buatlah, kan? Jangan buat ni, buatlah ni. Kawan dia pun buat tak tahu je. Besok jumpa lagi, dia cakap lagi, kawan dia pun buat tahu. Lepas tu lama-lama dia pun tak cakap dah. Dia diam je. Lama-lama apa? Dia pun setuju je dah, dia pun biar je. Cuma apa? Kau buat tak apa, diam je, dibiarkan saja. Inilah cerita dia. Kaum ni, inilah cerita dia. Jadi kita kena sentiasa ingatkan, kena sentiasa. Jadi mereka ini, kenapa kanu ni, maknanya mereka dulu, sebab tu Allah laknat mereka masa mereka Allah beri peluang. Jadi sebenarnya apa? Sebab tu Allah kata apa? Kita baca surah ni Imam Syafi'i kata, kalaulah Allah ni kan tak turunkan mana-mana wahyu pun, tapi Allah turunkan satu surah je. Surah apa? Cukup dah untuk kita masuk syurga kalau kita faham peringatan tu. Wal asri. Tapi Allah turun surah tu je ke Allah turun banyak lagi surah? Menunjukkan apa? Tak, kalau contohnya macam cikgu ni dia kata, kamu ni kalau pakai buku kecil ni je kamu dah boleh dah jawab exam. Tapi cikgu tu kata, cikgu tu dia tak nak, dia tambah lagi add lagi untuk murid-murid. Maknanya cikgu tu menunjukkan cikgu tu apa? Prihatin dan sayangkan murid sampai bagi lebih-lebih lagi. Sebenarnya murid dia cukup satu buku je, tapi cikgu tu kata tambah lagi, nak bagi murid dia betul-betul dapat kualiti yang tinggi. Betul tak? Tengok Allah. Kalau Allah bagi surah As cukup dah, tapi Allah bagi berapa ayat? Surah As ada 3 ayat kan? Seluruh Quran ada berapa ayat? 6,236 ayat. Kalau bagi 3 ayat cukup dah, tapi Allah tak cukup. Allah punyalah sayang kita, nak suruh kita tengok semua ayat dia, tapi kita buat apa? Cuba bayangkan. Pernah tak rasa bersalah sebagai hamba Tuhan, ataupun saya derhaka kat pencipta? Pernah tak? Cuba bayangkan. Ini satu lagi, ni Ramadan kita pun tak tahu, mati kot lepas habis ni 10 akhir kan, kita pun tak tahu. Jadi cuba kita fikirkan kita dengan Tuhan sekarang ni. Kita banyak fikir kita dengan manusia. Sekarang ni kita kena fikir banyak kita dengan Tuhan nanti macam mana kita jumpa dia tu, dengan apa yang diberi kepada kita ni. Sebab itulah tengok, apakah kerugian dalam surah Al-As? Wal asri innal insana lafi khus. Demi masa ni maknanya banyak, maksudnya umur Nabi. Demi umur Nabi, yang ramai orang tak nak belajar tentang Nabi, tentang umur dia, kisah umur dia. Sebab apa? Siapa nak umur dia manfaat, tengok macam mana Nabi hidup. Nabi buat apa? Nabi buat apa hidup? Nabi buat apa hidup? Dakwah sampai ke apa? Itulah sebab tu Allah bersumpah, demi umur Muhammad yang paling bermakna, kamu tak kenal barai, kata. Ramai orang tak kenal barang. Kalau bahasa Kelantan apa? Sebab tu dia tak perlu kisah hidup Nabi pun, dan dia pun tak nak ambil tahu pun, dan dia pun tak ikut pun. Nabi kerja dia dakwah, sampaikan ayat-ayat Allah ni, sempurnakan. Betul tak? Itu kerja Nabi. Sebab tu Allah bersumpah wal as, antaranya maknanya demi umur Nabi Muhammad tu, kan? Jadi siapa yang tak ikut contoh umur dia, apa dia? Innal insana lafi khusr. Manusia selain kau Muhammad memang rugi semuanya, semua rugi. Semua orang rugi sebab mereka tak tengok umur kau dan kau buat apa masa 23 tahun. Dalam masa 23 tahun apa Nabi buat? Apa yang berubah? Apa wajah-wajah dan landscape dan geografi yang berubah? Nabi mengubah apa? Kita sepanjang 23 tahun apa yang berubah? Muka makin putih lagi, kereta makin besar, rumah pun makin badan pun makin Jadi semua yang kita buat untuk diri sendiri je. Betul tak? Okey, Nabi, apa yang berlaku sejak daripada Nabi jadi Nabi sampai tu? Apa perubahan yang berlaku? Apa yang besar? Sahabat makin beriman, makin ramai orang masuk Islam. Betul tak? Dan makin lama ramai orang faham Islam, kan? Ya Allah,
Dan dilahirkan ramai sahabat-sahabat yang sama-sama berjihad, berjuang. Betul tengok, sampailah Fatu Mekah 10,000, sampailah perang Tabuk 30,000 tentera muslim yang nak pergi mana? Itu yang Nabi buat selama 23 tahun. Jadi Allah kata apa? Siapa yang tak nampak tu sebenarnya semua rugi. Tak ada satu pun untung. Ustaz yang ajar pun rugi kalau tak buat. Sama aja, tak ada bezanya. Cuba bayangkan, inikah kehidupan kita yang kita terus biarkan kan? Semua manusia rugi. Sebab tu Allah kata, Allah bagi, siapa yang tak rugi? Illal ladzina beriman. Beriman kenapa? Rukun iman lah kan. Beriman kepada Allah, lagi malaikat. Ini panjang nak urai tu. Tapi pokok pangkalnya beriman. Antaranya beriman kepada kitab. Kalau kita nak urai satu-satu, okey, beriman kepada Allah macam mana? Kalau tanya semua beriman tak? Tapi iman ada pembuktian kan? Iman pembuktian. Beriman kepada malaikat macam mana? Beriman kepada kitab macam mana? Kan semuanya mesti dengan semua dengan ilmu. Itulah maksud dia. Semua dengan ilmu. Macam mana dia kata saya beriman dengan kitab Allah? Macam mana ilmu kamu dengan kitab Allah? Dah boleh dah tahu dah maksud dia semua. Dah hafal dah banyak ayat. Ayat tu dah hafal dan ayat tu dah jadi kita panggil influence tak dengan jiwa kita. Faham? Influence ni mana? Hari ni kita panggil pempengaruh. Betul tak? Sekarang ni jiwa kita dipengaruhi ayat-ayat Allah ke dipengaruhi media sosial? Mana satu? Tanya soalan. Faham? Jadi itulah kita punya corak kehidupan. Itu dia panggil pempengaruh. Nabi membawa Quran untuk pengaruhi siapa? Quran ni pempengaruh paling utama. Quran lah pempengaruh pada zaman Nabi. Sebab itulah berjaya tak Quran influence semua akhirnya. Betul tak? Mula-mula sikit kan, siapa? 40 orang aja yang Quran berjaya influence hati dia semua. Dan mereka terpengaruh dengan Quran. Sebab tu mereka ikut Nabi. Dan akhirnya 80 orang dan sampainya akhirnya kena hijrah ke Madinah. Lepas sampai Madinah ada berapa? Perang Badar 300 dah. Lepas tu tambah lagi perang Uhud 1000 dah. Betul tak? Lepas tu tambah lagi, makin lama makin ramai yang berjaya dipengaruhi oleh Al-Quran. Jadi Nabi ajar Quran macam kita ke baca ke, ataupun ajar untuk sampai Quran ni Nabi bertubi-tubi sampai Quran, sampai betul-betul Quran masuk dalam hati. Macam mana? Yang ini penting. Jadi ingatlah, itulah wal as, itu masuk iman. Jadi Quran kita ajar sampai dia pengaruhi jiwa kita. Dan pengaruhi siapa? Semualah. Itulah cara belajar Quran. Sebab Quran lah itulah cara yang Nabi bawa. Itulah Nabi berjaya ubah. Sampailah mereka buat apa? Wa amilus solihat illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kemudian tengok, bila Quran berjaya pengaruh iman tadi, bukti dia pertama apa? Dia buat amal soleh. Ada tak buat amal soleh je semua? Solat baik tak tinggal, tak makan haram, semua elok je, cukup. Rugi ke tak rugi? Tetap rugi kan? Allah sambung ke berapa? Lepas buat amal soleh dia buat apa? Ni kan? Sebab itulah saya tanya tadi, kita ni solat tak pernah makan haram, elok je kan? Semua ada macam-macam, ada semua baik, saya tak buat jahat pun. Tapi kita senyap je, tak watawa saubis hak pun. Agak-agak lah boleh masuk syurga tak? Tu kena tanya soalan. Sebab tu kena tadabbur. Kita tak faham. Dia mesti 4 package. Bila dah amal soleh, bukan kita sendiri, anak kita kenapa tak peduli? Ayah pergi masjid, anak tinggal, contoh. Ayah belajar Quran, anak tak tahu Quran langsung, boleh? Suami belajar, isteri tak tahu. Isteri belajar, suami pun tak tahu. Bukan tak tahu apa, tapi apa? Tak disebut, tak dikongsi langsung. Macam mana? Boleh? Sebab tu Allah akan tanya apa? Kamu buat apa dengan ketidaktahuan tu? Kita usaha ke nak baiki ke tak? Yang penting usaha baiki. Dia tetap lawan, tak ada masalah. Sebab itulah Habib An-Najjar ni tak peduli dia mati ke tak mati, yang penting dia dah buat kerja. Dia buat apa? Dia sampaikan kaum-kaum tu, lepas tu dia mati, habis. Yang penting kerja yang kita buat, dah buat ke belum? Ke senyap je, contoh. Itu nombor satunya. Kemudian watawasau bis sabr, dan sabar dengan semua tu. Inilah orang yang tak rugi 4 tu. Inilah kisah dia. Inilah contoh yang dilakukan siapa? Habib An-Najjar, orang yang faham hakikat hidup. Inilah hakikat kehidupan. Dan akhirnya dia mendapat nikmat berpanjangan kan.
Sebab tu kita apa ni kalau kita buka surah Al-Baqarah, lepas ni kita masuk kebinasaan ya. Kita sambung yang ini terus, habiskan. Okey. Cuba buka surah Al-Baqarah ayat Al-Qatl. Cuba buka surah Al-Baqarah ayat 191. Dua 191. Biasa dengar ayat ni kot. Waqtuluhum, Allah kata, dan bunuhlah, perangilah mereka, bunuhlah mereka di mana saja kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka usir kamu dulu. Itu maksud di Mekah. Allah izinkan untuk perang, keluarkan orang tu Mekah tu. Kenapa? Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Kerana apa? Fitnah itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Apa maksud dia? Ni point kat sini dia. Bisa dengar? Apa maksud fitnah sini? Fitnah maksudnya syirik, kufur, maksiat. Syirik, kufur dan maksiat lebih dahsyat, buruk dia, lebih besar bahaya dia daripada pembunuhan. Betul tak betul? Okey, kita ni kat sini kat Malaysia banyak berlaku pembunuhan tak? Banyak. Kita dengan Palestin mana lagi banyak berlaku pembunuhan? Ni sekarang ni kena lagi kan? Jadi Allah kata lebih baik pembunuhan ke ataupun fitnah? Pembunuhan lebih baik daripada fitnah. Ya. Kan? Kalau fitnah lebih buruk daripada pembunuhan. Jadi sebab itulah bunuh ni lebih bagus daripada fitnah. Betul tak? Pembunuhan yang dekat Palestin berlaku dengan kita yang tak ada orang mati kan? Tak ada banyak pembunuhan lah, tapi ada mati juga. Sebenarnya mana lagi bagus? Dan mana lagi faham? Mana lagi bagus? Jadi di Palestin ada pembunuhan, di Malaysia ada sebenarnya mana lagi untung? Palestin ke kita? Sebab itulah apa berlaku pada orang Palestin akibat pembunuhan depan mata, mati depan mata dia. Dia hari-hari nampak mati. Sebab mati ni rawatan paling bagus. Sebab itulah Habib An-Najjar tu berani. Dia tahu dia akan mati, alang-alang dia buat satu benda yang paling besar, yang baik dan bermakna untuk kematian dia. Sebab tu dia sanggup, dan dia mati terus tak Habib An-Najjar? Mati terus. Jadi kat Palestin manusia melihat kematian depan mata dia setiap hari. Dan dia sempat tak fikir macam kita. Banyak masa nak main game, tengok sana, buang masa. Quran pun tak hafal-hafal. Tengok dia pegang senapang, apa dia buat? Tengok WhatsApp ke hafal Quran? Hafal Quran. Baik tak rawatan Allah bagi kat dia? Itulah rawatan terbaik. Dan yang mati-mati itu ada masalah tak? Dia mati sebab dia mati syahid lah. Kita mati sebab terlebih makan, aksiden, kena bunuh dengan bekas bekas power ke, kasih kan? Teruk tak? Jadi sebenarnya mana yang sedang bakal masuk neraka berbanding antara dua tempat ni? Tempat yang banyak fitnah ni dengan dah banyak pembunuhan. Sebab tu kita kena fikir tu. Hari ni kita selesa kan? Sebab itulah macam mana kita kesempatan kita dengan Quran tak ada. Banyak sangat masa kan? Buat apa ni sembang-sembang? Banyak masa sangat. Sembang-sembang lah. Ya Allah, itulah kerja kita hari ni. Betul tak? Main game seronok semuanya. Begitulah kita. Dengan duit masuk-masuk je kan. Sampai tak tahu nak buat apa. Demikianlah Allah beritahu. Dan inilah iman orang yang beriman. Tengok, dia nampak. Sebab tu hari ni kita apa? Kena sedarlah kita punya fitnah lagi dahsyat hari ni di Malaysia ni kan. Balik sebab itulah akhirnya apa? Apabila kebenaran itu ditentang, kita bimbang satu masa Allah akan datangkan azab sebagaimana yang berlaku pada penduduk negeri itu selepas datang Nabi, lepas tu datang Habib An-Najjar datang, mereka tolak juga, bunuh semua. Apa jadi? Layak nak kena azab. Jadinya Allah azab. Jadi sambung ayat
dentuman yang membinasakan. Jadi Allah kata apa? Kita sambung ayat ni kan hari tu. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundim minas sama'i wa ma kunna munzilin. Jadi ini cara Allah azab kaum ni dengan begitu mudah. Allah kata apa? Tidaklah telah menurunkan oleh kami ke atas kaumnya dari sesudah daripada kematiannya. Itu Habib Najjar tu. Min jundim, daripada mana-mana tentera dari langit pun. Tak ada satu pun malaikat kat langit turun. Tak ada satu pun. Wa ma kunna munzilin, dan tidaklah kami patut untuk turunkan pun. Jadi pada kaum-kaum terdahulu, cara Allah hancurkan mereka, Allah memang tak pernah turunkan malaikat. Faham? Jadi ni musuh-musuh tak terdahulu tu, kaum Samud, kaum Ad ni, musuh Rasul-Rasul ni semuanya musuh-musuh kelas bawahan. Faham? Sebab tu Allah perlu tak turun dia punya tentera paling hebat? Tak payah. Cukup Allah bagi apa? Dentuman je, suara ke, pergikan ke, Allah hancurkan apa? Allah buat hantar angin ke, itu je cukup. Tentera yang menentang Nabi Muhammad tu, itu kelas atasan. Sebab tu Allah hantar apa? Masa perang Badar, Allah hantar malaikat musawwamin. Jadi malaikat ni turun masa perang, ialah masa perang dengan musuh Nabi SAW, Nabi Muhammad. Ingat tu? Ni para ulama simpulkan, Nabi-Nabi dulu, musuh-musuh dia, Allah tak pernah turunkan malaikat pun nak hancurkan dia orang. Faham? Allah tak pernah guna malaikat tu. Contohnya macam kaum Lut, Allah turunkan malaikat sebab apa? Untuk hempap kan, gunakan alam ni. Faham? Untuk gunakan apa? Batu-batu jatuhkan, hujankan batu-batu. Tapi itu bukan malaikat lah. Tapi Nabi ni, tentera Nabi ditentang oleh siapa? Malaikat sendiri yang ada bawa pedang lawan dengan musuh-musuh yang zaman Nabi tu, Abu Jahal dan sebagainya. Faham? Beza kat situ. Faham? Tentera malaikat tu turun, pasukan perang malaikat turun. Jadi tak pernah mana-mana kaum pasukan perang malaikat turun untuk hancurkan kaum tu. Firaun siapa yang hancurkan? Malaikat? Tak, Firaun lemas kan. Sehebat mana pun tak pernah Allah hantar malaikat, pasukan tentera malaikat. Macam ni pun sama. Ini semua mana apa? Musuh-musuh kelas bawahan semua. Jadi Allah kata apa? Macam mana cara Allah hancurkan dia? In kan
Banyak orang tahu, tak tersembunyi lagi dah. Nama Nabi dah boleh jelaskan semua dah. Dari hari tersembunyi dah. Sebab apa? Tak ada orang yang sampai akan menjelaskan ayat ini. Jadi ini Allah kata apa? Mereka ini nanti akan dapat azab laknat. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul lain. Semua akan laknat. Jadi kita sebagai orang Islam, kan, ayat Allah yang jelas, kita tak jelas kepada orang pun. Sesama kita pun tak jelas lagi. Dan kita pun tak nak buat kerja tu pun. Apa jadi? Kita takut kita ni kena laknat. Ayat. Kecuali siapa tengok Allah kata. Tapi Allah bagi peluang, Allah bagi rahmat. Apa dia? Kecuali, nampak? Ini maknanya apa? Tak ajar Quran, tak jelas kepada orang, dosa besar kecil. Ayat ni, misalkan ayat ni, dosa besar, sebab kita kena laknat. Punca orang tak tahu Quran lah, maksiat berdosa. Faham? Buang anak banyak, zina banyak kan? Zina banyak sebab, lepas tu buat apa? Apakah solusi zina? Buat banyak rumah, kasih untuk simpan banyak anak-anak. Bukan solusi dia jelaskan Quran supaya Quran sampai masuk dalam dan jadi pengaruh pada jiwa orang. Barulah automatik apa? Akan hilang satu-satu. Itu yang dilakukan Nabi. Nabi dulu lagi dahsyat dari kita sampai bunuh anak yang hidup. Tengok, Quran datang apa jadi? Ada amal-amal kita tak? Tak ada. Hari ini memang tak bunuh anak yang hidup, tapi dia hidup, dia bunuh anak tu, dia buang dalam sampah. Siapa yang buat? Orang Islam. Apa sebab? Sebab tak ada Al-Quran. Kenapa tak ada Quran? Sebab orang yang beriman dengan Quran, dia kata dengan Quran, dia pun tak ada Quran dan dia pun sembunyikan Quran semua. Dia pun tak sampai ke Quran dan semua akan kena laknat. Setuju? Siapa yang minat? Saya sekali. Ini bukan cerita nak tunjuk kat orang, kat saya sekali saya tak buat kerja ni. Dan siapa lagi? Sahabat-sahabat saya kat depan ni. Tanda ni laknat tu masuk neraka lah Ustaz. Ya. Kita takut ni, kita takut. Kita tak kena hujan pada Tuhan dalam keadaan faham? Kita tak tahu ni kehidupan yang sangat menakutkan. Apa ni mati ni itulah percubaan rasa takut. Sangat menakutkan. Ini bukannya kita boleh kata macam apa ya? I can handle it, no problem. Bukan. Mati ni bukan kita boleh cakap macam tu. Kita tak tahu. Sebab itulah para sahabat Nabi pernah tak bersenang senang. Padahal Nabi beritahu dah kat rumah Allah tak? Abu Bakar dalam syurga, Umar dalam syurga, Abu Talha yang berita dalam syurga, semua dalam syurga. Tapi mereka senang hati tak? Happy. Mana ada? Sampai mati Abu Talha putus dari tolong Nabi kan? Perang Uhud. Kan? Abu Bakar sampai sudah masih lagi takut dalam hati dia kan? Umar tak bersama. Sampai akhir kematian dia. Kalaulah Huzaifah tak tanam aku, kan? Huzaifah tak salahkan aku, kau tahulah aku memang ni munafik. Sampai macam tu, Umar tiba, dia rasa aku munafik kot, dia rasa tak cukup amalan. Umar, kita rasa cukup amalan kan? Itulah beza dia. Dia kata kat anak dia, Umar pesan kat anak dia, wahai anak tu, kalau lah, sebab apa? Dulu dia pernah tanya Huzaifah dia apa ni? Kan? Aku ada tak adalah saudara orang munafik dia kata. Mula kan dia tanya sebab Huzaifah dia penyimpan rahsia Nabi kan? Munafik dia tahu nama-nama munafik. Jadi Umar dia tak dia tanya, aku ada tak? Aku ada tak? Kalau Huzaifah kata tu, Huzaifah kesian kan? Tak ada, nama tu tak ada. Tapi lepas tu aku dihormati tak jawab Huzaifah? Tak. Dia pergi bagi tahu pesan kat anak dia, kalau aku mati kau tengoklah. Huzaifah solatkan aku ke tak? Kalau tak maknanya aku pun memang termasuk munafik. Punya takut yang Umar kata tak pernah pun yakin dia ada syurga. Sebab tu dia buat macam banyak tak? Sampai Nabi dah wafat pun dia berhenti tak buat kerja. Dia berhenti tak berdakwah. Tak pernah berhenti. Padahal banyak dah amalan dia. Kita malam macam dia banyak tak buat. Berapa banyak rumah kita dah hidupkan dah makin besar. Contoh, inilah beza dia ahli syurga dengan ahli neraka. Sebab tu kita kena kenal ayat ni apa? Saya cakap apa? Semua kita takut kita rupanya kena laknat sebab tak buat kerja ni. Quran ni, akhirnya apa? Siapa yang sembunyikan Quran ni setelah guru Quran pernah jelas kepada manusia. Hari ni Quran jelas tak? Bayyana linnas ni. Sekarang ni Quran bayyana linnas tak? Jelas tak pada orang-orang? Jelas Quran? Ya, kita tanya. Apa maksud ayat ni? Semua orang boleh jelaskan tak? Secara ramai-ramai. Tanya selama jahat saja. Boleh terjemah, boleh jelaskan tak? Boleh ajar pada orang. Ramai? Kan? Jadi hari ini Quran tak jelas. Apa punca kita sekarang ni yang tak dapat jelas Quran? Apa kita buat? Kita kena sampaikan.
Ni. Jadi apa dia? Siapa yang buat ini biarkan? La ilaha illallah. Kenapa Allah laknat? Kenapa semua makhluk laknat? Sebab punca bila ayat Quran tak ada dalam jiwa berlaku kerosakan. Apakah punca berlaku kerosakan? Manusia semua ni? Sebab tak ada Al-Quran. Itulah punca. Faham? Semua orang sakit sekarang ni hidup susah sebab Quran tak ada dalam jiwa. Sebab Allah kata apa? Kecuali tengok Allah bagi peluang. Kecuali orang yang buat pertama tahu. Apa syarat tahu tadi? Menyesan lagi benci dosa. Maknanya dia kena tahu apa dosa dia. Kena tahu tak apa dosa kita? Apa dosa kita? Apa dosa kita semua sekarang? Berdasarkan ayat ni. Dosa rupanya. Dosa. Senyap je belajar Quran pun tak nak, sampai Al-Quran pun tak nak, kan? Boleh jadi dosa. Dan kecuali orang yang tahu, taubat. Ingat syarat taubat tadi. Kemudian apa rukun taubat? Tadi syarat, tadi maksud taubat pun kembali, iaitu menyesal, lagi benci dosa, lagi apa? Azam nak tinggalkan semua, tak nak ulang. Okey. Kemudian ni rukun dia pula. Lepas tu rukun. Bila rukun maknanya macam solat lah, rukun solat. Lepas tu kena buat kan. Lepas rukun sujud kan. Lepas taubat apa rukun dia? Aslah apa? Baiki ni. Baiki amal buruk dulu dia tak faham Quran, sekarang dia belajar semua bagi faham. Dosa dulu tak faham, sekarang dia nak baiki diri. Apa dia kena taubat? Ya Allah, pokoknya perangai aku dulu, aku nak baiki diri aku. Dulu aku jahil dengan Quran, sekarang aku nak tahu dah. Ini baiki diri, Islam dulu. Lepas dah baiki diri, apa dia buat? Baik. Terangkan. Nampak tak? Tadi tak pernah jumpa ayat ni. Itu banyak kali baca, dah khatam kan? Dan dia buat banyak khatam kan? Jadi dah dua ayat ni tak nampak? Tak rasa apa-apa kan? Ni ayatnya. Wabayyanu. Allah kata apa? Fa'ulaika. Inilah orang yang aku terima taubat. Jadi kenapa kita tak taubat? Sebab kita tak rasa pun tak faham Quran, tak berdosa. Sebab kita tak rasa nak bertaubat. Bila ayat sedang ni, rupanya bila Quran tak dicerahkan pada orang, tak dijelaskan pada manusia, rupanya boleh kena laknat. Bila kita baca ayat ni, kita kata, ya Allah, dosa lah. Itulah kena tadabbur. Kena tadabbur. Syaitan suka tak orang yang tadabbur ni? Dia mesti benci kita sekarang. Sebab kita dah tahu banyak rahsia lah. Yang selama ni dia suka je tegar je kita, tak apa. Bagus, dia tahulah. Faham? Jadi inilah orang yang Allah terima taubat. Jadi ini lagi saya tak benci. Ini paling dia baik. Dia benci bila Allah tak terima taubat orang, hamba-hamba dia. Wa anan tawabun rahim. Inilah yang kita kena buat. Contoh orang yang Allah bagi kita, apa tugas dia? Cuba buka surah 3 ayat 185. Ini tugas kita. 187. Wa istaqadallahu mitsaqal ladzina utul kitab. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dengan orang yang diberikan kitab. Apa perjanjian dengan kita yang dapat Quran? Apa perjanjian dengan orang yang Allah beri Taurat? Apa perjanjian dengan orang yang Allah beri Injil? Apa tujuan Allah beri kaum tu Injil? Allah beri orang lain. Apa tujuan? Apa tujuan kaum tu Allah pilih, Allah turunkan tu Quran ke dia, tapi Allah beri orang lain. Apa tujuan? Nabi Allah beri Nabi kan? Apa tujuan dia? Balik sampaikan. Itu tujuan dia. Jadi sekarang ni Allah tak pilih orang lain, Allah beri kita sebagai Islam, ada Islam dan kita ada Quran. Apa tujuan? Ada orang yang tak dapat ni, kalau dia tahu Islam, dia tak tahu Quran, dia menjadi ahli neraka. Apa? Sekarang ni apa tujuan Allah pilih dia? Faham tak? Untuk sampaikan dia kata, yang tak tahu, itulah tujuan. Sebab Allah kata, ini perjanjian. Perjanjian dengan semua orang yang dapat kitab, itulah perjanjian dia. Tapi kita tak tahu sebab tak belajar. Kan? Kemudian ada apa perjanjian? La tubayyinunnahu linnas. Hendaklah kamu menerangkan
isi Quran dekat manusia. Inilah perjanjian kita dengan Allah bila kita dapat Quran. Semua baca Quran pokoknya bukan perjanjian nak dapat pahala. Itu jaminan untuk bagi rasa kita semua dengan Quran. Tak tinggalkan, tak ambil Quran, tak tinggal apa? Tak nak tinggalkan Quran. Tapi rupanya perjanjian bila kita dapat Quran, apa dia? Mudahlah kita jelaskan isi pula kau lain. Nak jelaskan isi Quran, kita kena buat dulu. Kita kena faham isi dia dulu. Tapi ramai orang tak rasa bersalah bila tak faham isi Quran. Tak ada Quran, betul tak? Kenapa tak rasa bersalah? Dan dia tak terpanggil untuk ambil tahu isi. Sebab dia tak tahu dia kena buat kerja ni. Bila kita rasa tanggungjawab, ya Allah, Quran ni perjanjian saya bila dapat Quran saya kena sampai kepada orang lain, menyebabkan kita akan terasa kamu. Oleh itu saya perlu belajar sampai faham. Tapi kenapa orang tak tahu pernah belajar Quran dia nak baca dia tak faham? Sebab dia tak nampak tujuan Quran datang kat dia. Kan? Dia dapat kelebihan orang lain tak dapat. Orang lain mencari Quran. Orang lain tak tahu Quran. Jadi Quran Allah pilih untuk sampai kat dia. Sebenarnya ada perjanjian tu. Sepatutnya apa? Bila dapat dia kena sampaikan, tapi dia tak nampak. Sebab tu dia rasa tak payahlah baca je, tak payah faham. Sebab dia tak ada intention untuk sampaikan. Alhamdulillah. Boleh kena landat tak? Boleh. Siapa nak bantah saya dalam ayat ni? Jadi ini kesedaran yang kita kena ada bulan Ramadan. Inilah kerja kita sibukkan hal. Kan? Jangan sedih dengan apa Allah kata dalam satu kata ulama. Jangan sedih dengan sikitnya orang yang salihin. Biqalil. Biqil lagi salihin. Jangan kamu rasa sedih dan merajuk dengan sikitnya orang yang mengikut jalan yang dalam Quran cakap ni nak sampaikan. Jangan sedih. Faham? Dan apa dia? Dan jangan terpedaya dengan banyaknya orang yang ikut tapi jalan itu jalan binasa. Dua kan? Jangan rasa sedih berkecil hati dengan sikitnya orang yang ikut jalan ni. Jalan untuk sampaikan isi kandungan Quran. Jangan sedih. Dan ulama sebut ni. Dan janganlah kamu rasa apa? Dan janganlah terpedaya dengan banyaknya orang yang ikut jalan tapi binasa. Kasratil harihi. Jalan ramai orang kan selalu hancurkan. Sebab itulah kita tak ada masalah. Kerja kita terus sampaikan. Macam peniaga lah. Dia istiqomah, dia mula kedai dia, orang datang selalu dia makan. Dia tak boleh. Tak, habis modal banyak dah. Buat dah, akhirnya apa? Akhirnya ternama kedai dia. Kan? Macam itulah contohnya. Bisnes kita pandai tak buat macam tu? Pandai bisnes ni dia panggil apa? Dia panggil apa ni? Sustain kan. Satu lagi dia punya tu kan. Dia ada apa kan? Bila dia ada lama kat situ boleh buat kat akhirnya bisnes dia boleh nak naik juga. Sebab apa? Dia stay dengan buat benda sama. Lama-lama apa ya? Faham? Maintain kan. Dia perlu ada kekuatan sustain tu. Dia bukan makan masa. Kadang-kadang berapa tahun, 10 tahun, 20 tahun lepas tu tiba naik. Sebab apa? Dia tak pernah buka asa dengan apa yang dia buat. Kita pun dengan agama lagi lah. Tak pernah buka asa dengan apa yang kita buat ni. Ada orang, kita ada orang kuat. Sebab inilah jalan yang menyelamatkan kita. Itulah maksud dia. Sebab benda yang kita buat perlu apa? Perlu benda yang jenis. Bukan mudah nak bersihkan benda yang kotor. Bukan mudah. Nak bersihkan minyak bukan mudah. Orang perlu fikir. Semua ni siapa pening kepala tu sekarang saya cakap. Setiap kali bersama keluar sampai jalan pening kepala kan? Itu masalah dia. Dan tahu apa tak suka orang dia ustaz pening kepala. Bukan pening apa sebab banyak tukar nak kena buat. Tapi kalau kuliah yang seronok je kan, alhamdulillah saya ahli syurga, amalan saya. Jika apa saya boleh amalkan. Ya, betul tak? Amalkan. Tapi ingat, tadi tak cukup amal untuk diri sendiri. Tapi apa? Kita akan ditanya ni semua. Faham tak? Saya tak akan berhenti cakap macam ni. Itu kerja saya. Kan? Lain padam, lain belalang dia. Jadi inilah kerja kita. Kena cakap. Pening nak buat macam mana kan? Jadi inilah kegunaan yang kita pula. Inilah semangat siapa? Habib An-Najjar. Dia berani tengok. Walaupun dia mati. Kita cakap apa pun orang paling kuat tak ada tak mati pun kita. Jadi Allah kata apa? Hendaklah kamu
sampai kepada manusia dan jangan kamu sembunyikan. Jangan sembunyikan Quran. Itulah inilah tujuan belajar tadabbur saya. Sebenarnya saya tak nak dia seminar untuk pelajar saya. Pelajar kita bukan untuk dia seminar kan? Seminar ni bagi syok je, orang suka je dia mendengar sajalah. Tak, saya selalu buat kesaan juga. Kesaan ni kadang orang tak selesa. Bila orang tak selesa, orang dah lama tu. Dan itu boleh tak? Oh tak payah nanti akan buat apa kan. Memang macam tu. Tapi tak apalah kan. Kerja kita begitu kita nak amal soleh lagi. Watawasau bil haq watawasau bis sabr benda tu. Kalau saya je watawasau bil haq watawasau bis sabr. Macam mana? Saya bertanggungjawab tak? Untuk saya. Saya pentingkan diri sendiri tak? Saya pentingkan diri sendiri. Bila saya seorang je suruh buat diri saya watawasau bil haq, saya tak suka cakap orang. Saya selfish. Saya kena ajak juga. Belajar Quran sampaikan. Saya kena cakap walaupun orang tak suka ke suka ke boleh tinggallah tak. Ustaz nak suruh kita nak datang nak dengar je. Kan apa yang bagus suruh kita amal tu je. Ustaz nak puasa kami pula. Oh, memanglah. Ini ujian kita kena buat. Inilah kerja ini. Kita maaf lah kalau cakap apa kan. Inilah mesti dakwah kita sama-sama. Jadi kemudian apa dia ramai yang buat apa? Benda ni tak selesa. Bila sampai Quran yang betul, apa jadi? Fana bazuhu, lalu mereka campakkan di belakang. Ramai orang, campak, habis. Kenapa mereka campakkan? Belakang? Apa yang dicampakkan? Ni, perintah untuk sampaikan manusia, ramai tak orang campak. Ramai orang bercakap kan? Tapi disampaikan tak? Dia campak perintah ni. Tujuan dia dapat Quran untuk sertas, untuk terangkan. Tapi dia buat apa? Dia buat perjanjian untuk terangkan. Barangkali dia baca. Jadi semua orang bila dengar Allah, dia nak ambil jalan paling mudah, seolah dia boleh buat apa dengan Allah. Seolah-olah dia rasa dia boleh rasuah Allah supaya nanti dia boleh masuk syurga. Faham? Saya nak baca Quran banyak-banyak ayat Allah, saya dah khatam ni, bagi saya paling banyak-banyak nanti saya boleh masuk syurga. Tapi perjanjian dengan Allah, aku bagi kau Quran untuk kau sampaikan. Kau ambil jalan lain pula, tapi kau pasal aku nak bagi diri kau masuk syurga. Boleh tak? Boleh tak? Okey tak? Setuju tak? Kita buat macam dengan Allah. Lepas ni kalau dah khatam bagus, khatam. Alhamdulillah, itu setengah ulama juga. Tapi ingat, khatam maknanya apa? Kunci, jangan kunci terus. Kita ni nak kunci khatam Quran, kita kunci dengan kemas kat mana? Dalam hati kita. Itu maksud khatam yang kita paling faham. Kalau kita khatam pun dalam bacaan tak betul, Ustaz. Tak betul bacaan, tapi berusaha membetulkan. Bukan sengaja tak betul, dapat dua pahala. Dapat dua pahala. Kita tadabbur baca kita tadabbur kita kena bersyukur dengan orang yang ada pula. Ya, betul lah tadabbur. Tapi kita dah tengok mana dah banyak belajar kan. Kita renung sikit. Dan apa yang kita dapat kita renungan itu kita share sikit bagi jentik hati orang. Kadang-kadang kita baca tadabbur, kita bertadabbur dengan orang takkan baca tadabbur kan. Maksudnya dah kita nak beritahu dia, baca dia ni, tahu tak makna ni. Bagi dia rupanya ada makna yang barulah macam tu. Itu cara kita juga. Kena kadang-kadang kan. Yang kadang-kadang biarlah dia datang nak taruh tu. Tak, kita tanggungjawab tak untuk beritahu dia. Tapi kau hanya baca saja bahaya boleh kena dan patut tak kita beritahu? Patut. Tapi kita senyap je kan. Jadi musim darus sekarang kita pun bersama dengan dia untuk darus. Tapi kadang-kadang dia tak ada pula bersama dengan kita. Boleh tak? Macam mana? Mana lagi pertama? Slow-slow tak boleh besar. Habib Najar ni slow-slow tak? Wajah Habib Aksar Madi dan Dirajun? Yes? Yes, slow-slow. Islam slow-slow tu sungguh-sungguh. Bergegas, slow-slow. Macam mana? Tapi takut kenapa? Kita bimbang sebab apa kita takut tu? Ishtarau bihi samanan qalila. Sebab apa? Cinta dunia ni. Sebab nak dunia ni sebab tu kan kita takut. Nak ada macam-macam kan? Ada kepentingan dunia, takut nak buat. Takut macam tu. Ini tugas kita, perjanjian kita dengan Allah. Ada ramai orang mencari kebenaran. Dia tak tahu Quran pun. Dia sampai inilah kehidupan. Kan?
Kita pula tengok dia pula, kita sedih bila-bila kita tengok orang tak cukup duit, tak ada makan, kita bagi duit kan? Betul? Mana lagi patut kita sedih? Sedih tak cukup makan ke, sedih tak ada ilmu, dia tak tahu apa perayaan hidup dia nanti. Mana patut kita timbang? Macam mana kita tengok dia tak makan, kita pun bagi duit, bagi dia makan. Maka mana dia dengan ilmu makanan yang paling utama untuk selamat, kita tak boleh nak bagi pula. Kenapa? Nampak tak? Pikiran kita nampak tu, dunia punya kepentingan lebih daripada akhirat. Macam mana? Kalau kita fikir kalau kafir ni masuk neraka Ustaz. Jadi bukan cerita orang kafir, ini orang kita sendiri, Muslim. Muslim yang jadi tak tahu apa sekarang ni Quran, betul tak? Kita tak bicara tentang non-Muslim. Ini advance lagi ni, jauh lagi ke step lain pula. Cara dakwah ini dakwah Fatihah ini sekarang sesama kita pun. Sesama kita ni. Betul tak? Ingatkan sahabat-sahabat yang apa dia? Quran, juga belajar, tanggungjawab kita baca untuk apa? Ya Allah, boleh kenapa, boleh tak boleh? Dia boleh dosa tak? Boleh. Ayat-ayat sahabat-sahabat tahu tak yang dia dah khatam? Tahu kita tahu? Tak tahu lah. Kalau tahu dah ikut dah tahu dah ni dah sibuk dah. Apa dia? Fokus kat ayat 3 kawan semua. Ni macam ni kita takut tak? Macam tu. Jadi inilah kita punya benda yang kita kena tahu dalam ni. Jadi maka apa kata ini satu benda yang tapi sama yang saya buruklah kalau kita buat perniagaan ni. Perniagaan apa yang kita buat ni? Iaitu perniagaan baca Quran tapi tak nak terangkan isi kandungan. Ini perniagaan yang paling buruk yang kita sedang buat. Faham? Ini perniagaan yang menakutkan. Ini perniagaan kita baca Quran, tak nak baca kandungan dan tak nak apa? Tak nak terangkan di sini kepada manusia. Oh, ini perniagaan dalam kata paling buruk sekali dalam buat. Sebab tu kita kena belajar. Perniagaan yang rugi. Perniagaan yang rugi lah. Kalau kata bisa buruk sangat. Rugi satu pun tak untung. Rasa macam untung untung. Kan? Alhamdulillah. Inilah semangat apa yang macam tu. Tengok bergegas ni. Slow-slow. Yas'a macam sa'i. Yas'a ni boleh apa? Yas'a ni kita ambil jiwa siapa? Jiwa Siti Hajar yang timbang anak dia. Anak dia sedang kelaparan, takut boleh mati hidup. Jadi dia tugas mencari sumber air, lari sana lari sini. Jadi orang-orang yang tak dapat hidayah ni seolah dia sedang cari sumber air yang tak dapat. Nanti dia boleh mati. Kita patut bergegas tak? Patut bergegas. Orang yang tak tahu Quran ni hadis Islam mati. Kita patut bergegas tak bagi sumber air. Quran ni ibarat air. Dia akan hidup hati. Patutnya kita bergegas tak? Faham? Itulah dia. Ini air yang penting untuk manusia ini. Kan? Bila tak ada ni, hati dia kering, tak tahu apa-apa, hidup nafsu je. Kita patut bergegas tak bagi air ni? Patut bergegas curahkan air kepada jiwa-jiwa manusia. Itulah Quran. Faham? Itulah dia yang kita kena usahakan. Itulah surah Yasin. Supaya apa? Supaya tak ada penyesalan macam yang berlaku pada kaum ni. Dia kata apa? Alangkah menyesal hamba-hambaku. Kenapa menyesal? Tidaklah datang kepada mereka mana-mana Rasul kecuali semuanya mereka main-mainkan. Maksudnya apa? Rasul bawa apa? Bawa Al-Quran, bawa kitab. Tidaklah datang mana-mana ayat Quran kepada mereka baca ni main-mainkan. Langsung tak tahu apa pun, tak banyak perintah tinggal. Macam ayat tadi 185 kan? Allah kata apa? Perjanjian kamu bila dapat kitab sampaikan. Tengok kita baca apa? Sampaikan tak? Tak. Main-main je ayat tu. Itulah maksud dia. Jadi punca penyesalan manusia adalah bila datang ayat Allah, bila Rasul sampaikan ayat Allah, mereka buat apa? Istiza. Mereka buat tak tahu. Mereka buat ringan-ringan. Mereka ulur-ulurkan pintu je ayat ni. Alhamdulillah. Jadi Allah kata alam yarauka ahlakana qablahum minal quruni annahum ilahin dan tidakkah mereka melihat berapa ramai kaum yang dulu telah binasa, yang tak ada lagi tinggal lagi dah. Mereka ni tak kembali lagi dah mereka hidup kecuali tinggal bangunan-bangunan dia. Mereka dulu buat apa? Ingkarkan wahyu yang dibawa oleh Nabi. Baik dulu lama jahil ladaina mudarun, dan semuanya semua nanti akan dikumpulkan dan akan dihadirkan di hadapan kami. Ini Allah ingatkan. Kemudian ayat 33-34. Jadi ayat Allah ni ada dua bahagian. Saya buat dalam letak ni kan lebih mudah. Ayat Allah ada peran dan kefahaman dua maksud.
Satu ayat kauniyah jadi alam, satu lagi Qur'aniyah. Inilah bunyi ayat dalam Quran itu. Dan ayat kauniyah sekali Allah masuk ayat kauniyah, iaitu tentang kejadian alam. Selepas dia cerita tentang kisah ni, kisah Habib An-Najjar ni, 3 rasul, kemudian binasanya kaum tersebut yang bukan rasul. Apa punca kebinasaan? Sebab dimain-mainkan ayat-ayat Allah dan nak ikut perintah. Maka seterusnya apa? Ada cerita tentang kekuasaan dia pula. Ni kekuasaan Allah. Jadi dalam ayat seterusnya ni Allah cerita tentang tanda-tanda kekuasaan Allah ada di 3 tempat. Pertama, di langit. Kedua, di laut dan di darat. Pertama darat, kemudian di langit, sebenarnya di laut. Di darat ayat 33. Di darat dengan laut, ini peratus yang ada dalam ni kan. Kita tengok berapa beza dia. Di ayat yang ke-33 hingga 34 Allah kata wa ayatul lahul ard. Ni tanda yang pertama. Tanda kekuasaan Allah yang pertama ni ayat kauniyah. Pertama Allah sebut daratan. Darat, laut. Yang tiga ni kan 36 dari 33 darat, kemudian nanti cerita pasal langit, nanti cerita pasal laut. Okey, tengok darat. Dan tanda-tanda ayat-ayat Allah ni yang kita boleh lihat. Bila sebut ayat macam ni, maknanya kita boleh nampak secara realiti. Macam kisah tadi, kita nampak tak nampak? Itu ayat yang didengar secara telinga. Baca ilah ayat telinga. Ayat syariah didengar oleh telinga. Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Kami dengan yakin, kami percaya. Itu ayat-ayat apa namanya? Syariah. Tadi sebelumnya ayat syariah cerita tu. Okey, ni pula ayat kauniyah yang mana kita tengok dengan mata dan kagumi dia. Jadi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi mereka adalah bumi itu yang dulunya mati, al-ardul maitah. Lalu ahyainaha, kami telah menghidupkan oleh kami, akannya kami pun hidupkan bumi. Wa akhrajna minha, dan kami keluarkan daripadanya habban. Habban ni maknanya dalam Quran ada 2, habban dengan nawa. Habban maknanya biji yang boleh dimakan. Dia sebut habban dalam Quran maknanya apa? Biji yang boleh dimakan. Apa biji yang boleh dimakan? Kita panggil biji rin. Apa dia biji rin? Gandum, barley, beras semua. Kita makan biji ke makan dia punya daun? Biji kan? Makan daun barley, macam makan lalang lah pula. Makan dia punya biji. Itu masuk habban dalam Quran. Kalau lagi satu lagi nama dia nawa. Nawa dia biji dalam Quran, ada nawa biji. Tapi biji apa? Biji yang tak dimakan. Kita makan isi dia je. Itu biji tu. Macam biji mangga, kelapa, durian kan? Kita makan dia punya tu, isi. Itu nama dia nawa. Habbi wa nawa, ada dalam Quran ayat-ayat ini. Jadi ayat ini Allah cerita tentang apa dia? Sebab tu Allah kata minha habban faminhu dulu dia jadi makanan asasi manusia. Betul tak? Dan daripada habban ini ramai mereka makan. Ramai yang makan kan? Kemudian waja'alna fiha, dan telah menjadikan oleh kami padanya syurga-syurga dari taman-taman, bukan syurga kan? Kebun-kebun daripada apa? Kurma, lagi anggur, dan telah memancarkan kami padanya mata-mata air. Jadi ini keagungan, keajaiban kekuasaan Allah dalam hal yang kita boleh nampak paling dekat, iaitu bumi. Okey, paling dekat bumi lah. Kemudian apa tujuan Allah bagi ni semua? Tujuan dia apa? Tujuan pertama untuk kemudahan hidup kita, iaitu untuk makan. Liya'kulu min thamari, supaya mereka dapat makan buah-buahannya. Wa ma amilas aydihim, dan supaya dapat apa? Amilas memang amal. Supaya dapat beramal menerusi buah-buahan ini dengan tangan-tangan. Apa saja? Jika buah sekarang dapat menjaga pula. Tengok, buah ni satu kita makan untuk diri kita. Tiba-tiba kita bawa, kita boleh berikan keluar pada orang lain satu. Lepas tu kita dapat benefit pula untuk benda pula kita kan. Ni aku subhanallah, nikmat.
Daripada satu benda tiba-tiba diolah jadi banyak-banyak, jadi macam-macam. Jadi industri pula, jadi kilang apa? Kilang jual air temikai, macam-macam besar. Ni. Afala yashkur, dan tujuan sebenarnya apa dia? Hanya tujuan sebenar ialah syukur. Tujuan sebenar ialah Syukur. dia jadi orang yang bersyukur. Apa makna syukur? Syukur ni apa? Kasih. Iktiraf nikmat, qiyam bil hikmah. Syukur ni maknanya mengiktiraf nikmat dan pemberinya. Iktiraf dia. Iktiraf nikmat tersebut dan pemberinya siapa? Iktiraf. Pertama. Yang kedua, qiyam, menegakkan segala nikmat itu ke jalan yang diredai pemberi nikmat. Okey, itulah syukur. Apa pertama ni? Mengiktiraf nikmat dan pemberinya. Dah dapat? Syukur maknanya mengiktiraf nikmat itu terhadap Allah dan pemberinya sekali. Kemudian yang kedua, menggunakan ataupun menegakkan qiyam, menegakkan nikmat tersebut ke jalan yang diredai pemberi nikmat. Itulah syukur. Jadi kalau syukur dengan mata, macam mana? Banyak tengok WhatsApp tu, banyak tengok ayat Al-Quran. Kalau syukur dengan mulut, banyak sembang tu, banyak sampaikan Al-Quran. Macam itulah syukur, itulah syukur. Iktiraf semua. Okey. Kemudian subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Dapat tadi ya, syukur apa sekali lagi pula? Syukur benda tu pemberinya. Dua, menegakkan nikmat ke arah ke jalan yang diredai. Ataupun menggunakan nikmat boleh. Menggunakan nikmat ke jalan yang diredai Allah. Menggunakan nikmat. Itulah. Okey, syukur dengan nikmat Quran. Nikmat Quran, kan? Apa jalan syukur kita dengan Quran? Tadi, apa yang Allah redha dengan Quran kita kalau suruh apa? Tak, kita membaca ayat itu tadi kan? Quran amanah untuk kita buat apa? Itulah tanda orang syukur dengan Quran bila sampaikan. Itulah jalan yang Allah redha dengan Quran kan? Allah suka bagi kita nikmat dia Quran. Kita iktiraf nikmat Quran dan iktiraf Allah yang beri Quran, betul tak? Sekarang jalan kita nak syukur dengan nikmat ni, Allah suruh kita buat apa ni? Itu jalan yang diredha ke tak? Diredha sebab tu disuruh. Jadi tanda kita betul syukur dengan nikmat Quran, apa kita buat? Baik kan? Ramai tak orang sedang bersyukur dengan Quran sebenarnya? Tak ramai. Faham? Okey. Jadi subhanallazi khalaqal azwaja kullaha, maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan semuanya daripada apa yang tumbuh di bumi dan dari diri mereka sendiri dan daripada apa yang tidak mereka tahu. Kenapa last sekali subhanallah, subhanallah? Ini tanda syukur tadi. Dia syukur ada beri respon. Apa dia? Orang tu akan menyucikan Allah. Allah paling agung dalam hidup dia. Allah yang paling utama dalam hidup dia. Faham? Dia menjadikan orang itu. Bila Allah paling utama, maknanya apa? Maknanya? Apa dia utama dia? Bila Allah paling utama? Dahulukan semuanya. Dahulukan Allah dulu. Kalau apa? Kalau makan dah terhidang, lepas tu solat. Mana nak dulu dah? Makan ke solat? Makan dulu. Kita dahulukan Allah. Sebab Nabi suruh. Kenapa Nabi suruh dahulukan makan? Solat. Bukan kan Nabi dahulukan Allah kan? Bukan kan Nabi dahulukan Allah, tapi dia suruh makan dulu. Dah pula. Macam lainnya. Ya, sebab solat lebih utama makan cepat-cepat dah. Sebab apa? Kalau kamu teringat makan dalam solat, kamu tak khusyuk. Oleh kerana itu, Nabi nak khusyuk solat itu sebab utama. Allah lebih utama untuk diingati daripada kamu ingat makan. Sebab tu Nabi suruh makan dulu. Faham? Makan tu maksudnya ala kata dia dulu kan sekarang. Maknanya makan ni benda remeh. Benda remeh selesai dulu lah. Maksudnya nak nampak
Faham? Benda kecil yang boleh ganggu benda besar, lebih baik settlekan dulu. Betul juga. Jangan ketu dulu Ustaz. Ataupun nak buang air kan. Kalau tapi boleh tahan lagi. Buang dulu ke sebab ni masuk ni nanti lambat. Buang dulu ke masuk je solat. Sama juga kan. Sebab ini benda yang mengganggu, benda kecil yang mengganggu. Buang settlekan dulu sebab ada benda besar yang nak di dalam solat tu khusyuk yang paling utama. Bukan sekadar apa menunjukkan solat tu yang paling utama apa dia? Khusyuk dia ke ataupun ruku solat? Khusyuk solat tu yang paling utama kepada ruku sujud tu. Faham? Itulah yang hilang. Sebab ruku sujud ni orang kata orang munafik yang buat. Orang munafik dia fokus kan ruku sujud dia. Kan? Orang beriman wala yashkuruna Allah illa qalilan munafik. Tapi dia tanya Allah sikit pun dalam solat, tak khusyuk pun. Sebab itulah nak bezakan solat orang beriman, orang sertakan benda-benda ni, ganggu ni. Sebab itulah pastikan sebelum solat apa, kunci kereta semua dah pasti kat mana dah letak. Nanti tiba-tiba ganggu pula mana kunci jadi ya, dah sudah. Kan? Itulah dia. Sebab tu kena jelaskan. Settlekan semua benda kecil supaya persiapan solat tu betul-betul mantap untuk khusyuk. Okey. Inilah. Baik. Kemudian sambung lagi ayat 11 tu ya, tentang angin dan tentang langit. 19 kan. Semua ayat ni kan. Dan tanda dari kuasa Allah kat mana pula Rasul tengok langit. Jadi bumi kan. Bumi ada tumbuh-tumbuhan, ada padinya, ada buah-buahannya. Kemudian ayat yang ke-37 sekarang ni dah lengkap pada atas pula, tengok atas. Apa dia? Dan ayat-ayat ayatul laut yang tanda kuasa lagi paling mereka adalah malam yang kami naslahu minun nahar. Kami apa? Salafah ni maknanya kalau kita sembelih kambing, lapah. Lapah kulit tu sikit-sikit kan. Sikit-sikit. Itulah malam. Malam yang kami lapah daripada siang. Ibarat macam malam ni rupanya macam kena lapah tarik muncul siang pula. Begitulah Allah gunakan. Betul tak? Jadi malam ni masuk macam kita buka lampu ni ke siang kan? Siang dan malam kita nampak macam buka lampu ke ataupun macam lapah kulit. Betul tengok. Siang lampu macam buka lampu ni kan. Kita buka lampu pak tu macam ataupun sikit-sikit. Macam tarik kulit kan? Sikit-sikit makin nampak. Itu dia. Betul lah Allah naslah tu. Faham? Nak bagi mana yang detail di Quran nak beritahu gambaran. Jadi baca ayat yang beritahu kita beri gambar, imagine lah. Tak payah tengok beragam, tak payah bergambar. Quran ni yang dia punya maksud dia. Sebenarnya kalau kita faham, seolah ada gambaran dalam kita punya minda dah nampak. Sebab itulah bila cerita pada syurga Quran ni kalau kita faham sahabat semua, dia punya imagine lain macam. Kalau faham bahasa. Misalnya kita pun tak rasa apa-apa kan. Sebab tak boleh tak dapat sampai situ. Kena belajar orang belajar betul. Ya Allah guna perkataan ni supaya kita cukup dengan kamu baca je, kamu dah boleh imagine. Macam nama kami sikit-sikit. Boleh nampak tak? Itulah bahasa Quran bunyi. Jadi kami lapar daripadanya siang sikit-sikit. Fa'idahum muslimun, baru tiba-tiba gelap. Kan? Gelap. Siang lapar, malam. Sama dah juga. Sama antara malam dan siang. Kemudian apa? Wasyamsu tajri mustaqarrilaha, dan matahari pula ia bergerak bagi orbitnya. Zalika taqdirul azizil hakim. Demikianlah ketentuan daripada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha mengetahui. Jadi ini takdir Allah. Matahari ini bergerak atas takdir Allah. Kemudian bulan pula, ini semua objek lagi. Dan bulan yang kami menentukan waktu bulan. Bulan ada berapa? Itu bulan kan? Bulan ni satu bulan tu punya masa berapa? 3. Kalau kira-kira Islam ada 28 lah kan? 9 kan dia punya sabit kecil, besar sikit sampai 13 paling cerah kan? Satu kecil betul kan? Inilah maksudnya qaddarna manazil. Betul maksud manazil. Manazil tu yang tu. Kalau kecil sampai bulan kecil kan? Sabit paling halus. Kemudian besar sikit sampai dia puasa putih tu lah 13-14.
Kan, lepas tu dia akan kecil balik kan. Jadi ni nak masuk manazil bulan tu. Hatta a'laka al-hudud qadim. Sehingga lah tiba-tiba apa? Dia seperti tandan kelapa yang kering. Hudud qadim tandan kelapa yang dah tua. Kan dah bengkok. Tandan kelapa itu kan bengkok kan. Itu dah sekali macam tandan kelapa yang bengkok. Sampai dia kembali ke situ. Itulah bulan. Manazil bulan tujuannya untuk apa? Untuk kita boleh hitung hari, tarikh dan sebagainya. Dan kita juga untuk wanita boleh tentukan apa dia? Bulan dia dah datang bulan ke semua tu semua ada kaitan. Semua ada kaitan dalam pengiraan. Ini nikmat Allah dalam hal hisab. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa la layl sabiquna, dan matahari tak akan mengatasi bulan. Dan juga malam tak akan sabik mendahului siang. Begitu. Faham? Matahari tak akan dahului bulan. Sebab itu juga malam tak akan dahului siang. Dua ni sebenarnya. Faham? Matahari tak akan dahului, sebab matahari tak dahului bulan, malam tak akan dahului siang. Okey, wa kullun fi falaki yasbahu, dan kesemuanya berada di dalam mana? Falak masing-masing, orbit masing-masing. Dan mereka yasbah ni maknanya berenang. Yasbahun maknanya apa? Berenang-renang. Sabahan maksud berenang sebenarnya. Tapi ada saja bila tasbih muncul. Sebab apa? Dia beredar kan? Itu cepat. Laju. Okey. Kemudian ayat yang seterusnya iaitu laut. Last betul kan? Laut. Tentang laut lah. Seterusnya langit, kemudian laut. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil masyhur. Dan tanda kekuasaan bagi mereka ialah kami mengangkut keturunan mereka di kapal yang masyhur, yang penuh muatan. Betul tak? Allah angkut keturunan mereka di kapal yang penuh muatan. Keturunan siapa ni? Manusia. Jadi kita ni keturunan Nabi Nuh lah kita. Kan? Keturunan Nabi Nuh ke keturunan orang yang ada kapal? Kita keturunan Nabi Nuh. Bukan semua orang yang ikut Nabi Nuh. Sebab dalam Quran ada ayat yang sebut hanya Nabi Nuh je yang ada zuriat dalam kapal tu. Betul, umat lepas ni ada umat daripada zuriat keturunan Nabi Nuh sebenarnya. Okay, Nabi Nuh, Abul Bashar Sani, bapa manusia kedua Nabi Nuh. Bapa manusia kedua Nabi Nuh. Ada banyak teori pula, rupanya bukan baca semua. Kita kena tengok balik ayat Quran. Ayat Quran kata semua. Jadi katanya maksudnya kapal ini kapal Nabi, kapal yang diangkut itu Nabi Nuh. Sebab apa orang itu kapal yang penuh muatan ni semuanya, sebab itu hari ni ada semua. Nabi Nuh bawa apa dalam kapal dia? Bawa pasang binatang-binatang kan, semua kan. Sebab itulah kita hidup lagi. Jadi Nabi Nuh bukan saja bawa ahli dia saja, nanti bawa keperluan ahli nanti untuk generasi yang boleh hidup nanti dapat keperluan pula. Kalau buat manusia je, keperluan tak ada, habis semua macam mana? Mati semua keperluan. Tapi dia bawa keperluan untuk kepanjangan lepas tu. Itulah nikmat bahasa Nabi Nuh tu. Kita kena faham itu misteri dia. Jadi antara maknanya ni adalah secara khususnya kapal Nabi Nuh tu. Yang kedua maknanya apa dia? Untuk seluruh manusia ini, kapal yang boleh diangkut dengan muatan yang amat berat. Lebih berat daripada lori ya. Mana lori berat daripada kapal? Kapal berat daripada lori. Lori kalau berat kapal, tanah kita gelap. Tapi kapal duduk atas air, boleh pula bawa. Kita balik biasa. Jadi satu yang luar biasa lah sebenarnya kapal. Cuma kita tak terfikir sebab dah rasa macam dah biasa tengok. Kan? Kita boleh kata ni ada buoyancy lah apa semua kan. Tapi logikanya lah kan, seberat berjuta tan liputan boleh tampung tu. Yelah kita kata buoyancy kan kapal tu kan. Tapi siapa yang buat? Kan? Campak apa? Batu tenggelam pula batu tu. Ini satu kuasa Allah yang sangat besar. Dan kami ciptakan bagi mereka seumpamanya apa yang mereka boleh tunggangi. Waqala kana lahum min mithli ma yakabun. Dan
bila Allah wa inna sya'nu minkum pada sariqalahu wa lakum minkum. Dan sekiranya kami berkehendak, boleh saja kami tenggelamkan mereka. Boleh tak Allah tenggelamkan? Boleh. Fala sariqalahu wa lakum minkum. Kalau tidak lagi apa? Selamat. Apa dia kata? Sariqah ni. Pertolongan. Jadi mereka tak boleh lagi minta tolong dan tidak lagi mereka dapat lepaskan diri mereka. Kecuali dia berahmat daripada kami dan kesenangan sehingga satu tempoh. Baik. Kemudian Adam ni. Jadi sampai sini dulu kita berhenti ya. Okay. Ayat yang ke-44. Jadi kat sini Allah beritahu kekuasaan dia pada 3 tempat. Apa dia? Darat, laut dan langit. Darat, laut dan langit. Semuanya Allah cerita tentang benda-benda yang luar biasa, iaitu tumbuhan yang boleh tumbuh muncul. Kemudian di langit adanya apa? Siang malam. Dan di lautan adanya kapal sebagai pengangkutan. Ini semua adalah rahmat dan kesenangan sehingga kita yang Allah tentukan untuk kita gunakan pada jalan Allah. Okey, jadi kita tutup dengan tasbih kafarah untuk pagi ini. Jadi sampai ayat 44 ni ingatkan saya jadi lupa ayat 44. Kula qaulihada wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min al-arba' min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' min nafsin la tashba' min ma'in la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahil alamin. Wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Dan para penonton, semoga Allah ajarkan pahala besar semua yang sangat adil walaupun penatan Ramadan. Penatan. Itikaf pun tadi mana tadi? Ada itikaf ada. Itikaf pun mengalah kita kan.